Inilah dia, Dongfeng Box, which is inilah sebuah hatchback compact EV yang telah pun masuk pasaran Malaysia pada bulan November 2024. Dan sebenarnya kereta ni ada keunikan dia yang sangat-sangat tersendiri. So kalau korang nak tengok lebih lanjut, jangan lupa klik button like and subscribe channel saya dekat bawah ini. So jom guys, let's go, away we go. Basically untuk Dongfeng Box ni, kalau kita nampak daripada segi design dia, dia sebenarnya adalah kereta comel yang moden. Yes, ada setengah kereta bentuk dia comel dan sangat-sangat comel sampaikan terlampau comel. What? Ada yang macam haiwan, ada yang macam jelly bean, ada yang macam cemur-cemur sana sini. And kereta ni dia just fine daripada segi design dia. So dekat bahagian depan dia ni, kalau boleh nampak dekat bahagian lampu dia ni, lampu utama dia ada dekat bahagian bawah ni, dan dia tak nampak pelik. Dia nampak sesuai dan serasi bila dia bersambung sekali. Bentukkan dia macam huruf C sampailah ke tengah dan ke hujung sana. So dia punya DRL dia pun termasuk sekali kat bahagian bawah ni. And of course lah, sebab ni kereta EV, dia tak adalah grill apa semua. Kat bahagian hadapan dia ni sebenarnya adalah satu profil kereta yang sangat-sangat cute, minimalis, yang modern. Mungkin untuk warna silver ni tak nampak sangat, tapi kalau boleh nampak yang dekat warna purple sana tu, itu yang paling lawa sekali. Actually saya memang minat yang colour purple tu sebenarnya. Untuk bahagian tepi dia ni pula, untuk Dongfeng Box ni, kalau boleh nampak dekat pillar A dia ni, dia colourkan hitam. So dia ada illusion ala-ala floating roof untuk dia punya bumbung. Bumbung dia tak two-tone colour, warna body juga, tapi bila sini dia warna hitam, dia nampak macam floating roof. So dia quite a modern trick design dekat sini. And daripada segi dia punya rim dia dekat sini 17 inci. So satu perkara yang unik dengan kereta ni, walaupun harga dia bawah 120,000, kita dah boleh dapat kereta dengan jenis macam ini, iaitu handshake door handle. So kalau kereta ni lock, door handle dia memang akan hidden, tak nampak langsung. Tapi bila dia unlock macam ni, kita boleh tarik untuk buka dia. Dan bila nak buka dia sebenarnya, korang boleh nampak dekat bahagian pintu dia ni sebenarnya adalah jenis frameless. Tak banyak model kereta bawah RM120,000 boleh bagi frameless door dekat bahagian pintu dia macam ni. Dan bukan depan saja, malah belakang sekali tau. Ada setengah kereta dia bagi depan saja, belakang pintu biasa. Dan yang ni pula belakang dia pun adalah frameless door, which is quite smart actually. Okay, so bila kita pergi ke bahagian belakang Dongfeng Box ni, dia punya cute minimalist tu masih lagi kelihatan daripada segi dia punya lampu dia ni. Kalau korang tengok mecha board punya mata, inilah dia. Okay, so dekat sini pun spoiler dia pun dia ada sedikit usaha jugalah buat design spoiler dekat bahagian sini. So ada lekuk, bukannya straight line sahaja. Dekat sini pula dia macam ada gloss black punya finishing, piano black, something else dekat seluruh bahagian panel ni. Dan juga dia punya logo, Dongfeng punya logo. Okay, so dia tak ada power boot, but it's okay. So basically dia punya boot space dia ni bagi saya quite luas sebenarnya, di mana boot space ini didatangkan dengan 326 liter. Dan bolehlah kalau nak muatkan mungkin dalam 1, 2 ataupun 3 luggage bersaiz sederhana, rasanya tak ada masalah. Cuma satu sahaja yang saya perasan dekat sini adalah kereta ni dia tak ada tonneau cover. So kalau korang bawa contoh barang-barang yang berbau, daging mentah, durian ataupun petai ke apa benda semualah yang berbau kan, even orang ke apa-apa je lah, mungkin akan masuk dalam kabin jugalah. Dan moment of truth, yes, dekat bawah ni dia ada tyre repair kit, which is memang itu adalah trend kereta-kereta zaman sekarang. Tapi kalau korang yang nak beli durian ke daging mentah ke, sebenarnya walaupun belakang dia tak ada tonneau cover, tapi jangan risau, sebab dekat bahagian depan dia ni, front dia ni, korang boleh letak barang-barang yang lain. Ada limit 20 kg. So kalau durian-durian yang kecil-kecil boleh lah. Tapi kalau korang beli musangking besar gerabak tak payahlah ya. So sekarang ni kita dah masuk dekat dalam Dongfeng Box. Okay, di mana ini adalah sebuah kereta EV yang saya boleh katakan kereta yang cute, feminine, yang boleh diterima ramai orang. Dia punya steering dia ni macam bottom flat. So dia bukanlah satu design steering yang tradisional, dia lebih pada modern. And dia punya kemasan dia ni sebenarnya, colour dia ni, dia ikut warna body kereta.
Macam kereta ni adalah kereta yang color putih. Dia punya dalaman dia pun color warna putih. Macam kat sini dia ada corak beralun-alun. Some leather. Memang cantik sangat-sangat. Rasa macam real. Boleh pegang satu-satu. And then kalau nampak tali ni kan, tengok dekat sini, korang fikir ini macam apa? Macam handbag perempuan kan? Sebab apa? Sebab kereta ni dia tak ada glove box, tapi dia ada laci. So bayangkanlah kalau orang-orang perempuan kan, dia letak dia punya makeup ke apa ke benda semua ke kan, sumbat dalam ni. Lepas tu pergi naik atas ni pula kan. Buka kat sini cermin dia. So korang boleh makeup dalam kereta. Cuma kat sini ni tak ada lampu. Tapi kalau untuk driver side ada lampu. And lampu dia lampu putih, bukan lampu kuning. Sebab mostly kalau kereta bawah 150,000 kalau lampu dia kan kuning macam tu lah. But this one is a white one. So so good. Tapi itulah bahagian passenger tak ada lampu pula. And dekat sini pula adalah dia punya panel meter. Panel meter dia sebenarnya kecil saja. Dia mengingatkan saya dengan BYD punya model kebanyakannya macam ni. And dia punya gear selector dia pula ada dekat sini. Dah macam ala-ala Mercedes-Benz. PRND semuanya kat belah sini. And dekat belah kiri ni adalah dia punya signal. So jangan lupa bagi signal. Dan lagi best, kereta ni datang dengan 360 kamera yang korang boleh tengok lah. Walaupun dia punya kualiti dia tak adalah sharp mana, tapi at least mencukupi. Ambient lighting dia memang merata-rata tempat, termasuklah dekat bahagian sini dia punya main ambient lighting. Dekat bahagian door handle dia pun ada juga ambient lighting. Dan surprisingly dekat bahagian kaki saya pun ada ambient lighting. So dekat sini pula kita ada wireless charging. And dekat dalam ni kita ada armrest balut dengan leather. So dalam. Memang dalam lah. See, separuh lengan saya boleh masuk dalam ni. Daripada segi dia punya keselesaan pula, dia punya legroom dia luas. Headroom adalah headroom quite luas juga sebenarnya. And it's not bad. Seat dia kalau boleh nampak dekat sini, dia memang support habis lah badan. Memang support daripada kepala, bahu, semua dia support, tak ada yang kurang lebih atau semua. And seat dia ni memang design dia, kalau korang boleh nampak, it's quite minimalist and feminine juga. Two tone colour, putih dan hitam. Mungkin sebab kereta ni putih, dia warna putih. Kalau kereta ni colour purple, dia warna purple. Kalau kereta ni colour lain, dia makan colour lain. Interior colour dia ikut colour body kereta, which is satu usaha yang sangat-sangat baik untuk brand macam ni, Dongfeng, yang baru je nak jejak kaki dekat Malaysia. So, kita pergi bahagian belakang dia pula. Let's go. Dia mengingatkan saya dengan Azia. Memang luas. Kalau nak luncur kaki pun tak ada hal. Cuma daripada segi dia punya ni pun actually support tau sampai. And headrest dia jenis built-in, bukannya yang boleh adjustable, but it's okay. Asalkan dia ada headrest daripada tak ada. And dia punya ni pun tinggi. So baik pula. Daripada segi dia punya headroom ada dalam banyak ni, which is okay. And dia punya seat depan dia, legroom, memang banyak. Sangat-sangat banyak. And dia punya seat dia pun sama juga leather. Cuma belakang ni dia satu tone colour sajalah. Macam depan tadi two tone colour, tapi dekat sini dia just one tone saja. Dan saya perasan juga ada satu lagi perkara yang saya tak tahu, mungkin ada orang suka, mungkin ada orang tak suka, iaitu dia macam tak ada 60-40 split. Iaitu 60-40 split yang bermaksud kalau korang nak turunkan ni, kena turunkan seat skeping terus, tak boleh sebelah-sebelah. So mungkin itulah kot kelemahan dia sedikit. Itulah dia Dongfeng Box, sebuah hatchback elektrik yang bagi saya sangat-sangat berpotensi untuk jadi one of the best selling model dekat Malaysia ni. Kita semua tahu ini adalah model kereta yang datang daripada China. Tapi bayangkan, in case satu hari nanti Dongfeng ada plan untuk buat dia punya CKD plan dekat Malaysia, kereta ni mungkin boleh dapat harga bawah 100,000, bawah 80,000, or maybe bawah 70,000, which is itu lebih baik lagi. So daripada segi dia punya spesifikasi, sebenarnya Dongfeng Box ni dia datang dengan dua pilihan varian, iaitu varian E2 dan juga varian E3.
di mana untuk varian E2 dan E3 ni datang dengan single electric motor di mana dia boleh menghasilkan 95 PS dan 160 Nm of torque. Untuk kedua-dua pilihan varian, contohnya macam Dongfeng Box E2, itu didatangkan dengan bateri yang kecil sedikit, iaitu bateri bersaiz 31.45 kWh yang tu boleh gerak 330 km. Manakala untuk dia punya flagship model iaitu Dongfeng Box E3, yang tu datang dengan bateri yang jauh lebih besar yang bersaiz 42.3 kWh yang boleh bergerak sejauh 430 km sekali charge. Kereta ni sebenarnya dia boleh support AC charger and also DC charger sekali, dan katanya daripada 0 to 100 hanya ambil masa di bawah 1 jam saja menggunakan DC charger dia. Tapi kalau AC charger, lebih baik kalau korang overnight charge kereta ni. Daripada segi harga dia pula macam mana? Untuk variant E2 dan juga variant E3 ni sebenarnya didatangkan pada tanda harga minimum RM100,000 untuk variant paling bawah, variant E2. Dan untuk variant E3 iaitu dia punya flagship model datang dengan RM113,700. Bagi saya di bawah harga RM120,000 ni untuk sebuah model kereta hatchback macam ni sebenarnya not bad. Memang sangat-sangat value to money. Sebab tu saya kata, bayangkan kalau kereta ni CKD di Malaysia, harga dia di bawah RM70,000. Wow, boleh jadi the king sebenarnya tau. But itulah dia setakat ni apa yang kita boleh nampak dekat Malaysia Auto Show 2025 di booth Dongfeng. For the first time Dongfeng Box di Malaysia. So guys, sampai saja video kita di Malaysia Auto Show 2025 di booth Dongfeng. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada Dongfeng Kampung Pandan. So kalau korang semua nak pergi check out kereta-kereta Dongfeng, terutama sekali untuk Dongfeng Box ni, nak test drive ke ataupun nak rasa sendiri kereta ni, kalau tak sempat datang ke Maib Sendang pada sepanjang minggu ni, boleh datang ke Dongfeng Kampung Pandan. Diorang punya salesperson memang power and memang friendly sangat-sangat. So guys, sampai saja video kita pada hari ini. Sekiranya video ini manfaat kepada anda semua, bantu saya tekan button like dan subscribe channel saya dekat bawah ini. So, kita jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya di booth-booth yang lain di Malaysia Auto Show 2025 Dongfeng Box. Assalamualaikum.